ni orang kata banyak info yang kita boleh dapat sebelum kita nak apply. Lepas tu kita nak tahu apa course yang sesuai dengan kita kan. Dulu masa zaman Kak Yati, komputer belum meluas lagi tau penggunaan komputer. Jadi salah satu sebab utama Kak Yati nak apply sekolah vocational, satu keputusan periksa PMR. Masa tu PMR tau, penilaian mendengar rendah, zaman-zaman Kak Yati tahun 90-an. Tingkatan 3 memang result biasa-biasa lah orang katakan. Budak orang kata budak nakal zaman sekolah dulu kan. Jadinya salah satu sebab utama Kak Yati nak apply vocational zaman tu tak ada subjek sejarah. Satu. Lepas tu tak ada subjek geografi. Jadinya kan macam kita masa tu tak berapa minat sejarah, tak berapa minat geografi. Jadinya macam bila dapat tahu kita boleh mengelak untuk tempat kita terima kan, lepas tingkatan 3 tu boleh mengelak belajar subjek geografi dengan sejarah. Kak Yati cuba apply vocational dan masa tu fikiran kat kepala masa tu nak jadi nak kerja office. Perempuan kan, kononnya nak kerja office. Masa tu memang tak berapa terdedah sangat lah. Memang yang tahunya bila cikgu tanya cita-cita awak nak jadi apa masa zaman sekolah, dulu sekolah rendah ke apa kan, kita jawab nak jadi cikgu je. Sebab nak jadi cikgu kononnya sebab arwah mak dengan ayah kita cikgu. Jadi kita nampak apa yang depan mata kita lah kan. Jadinya nak jadi cikgu. Tapi bila dah nak apply vocational, masa tu baru tingkatan 3 kan, nak naik tingkatan 4. Apply vocational, satu sebab nak elak subjek sejarah dengan geografi. Lepas tu Kak Yati ambil course nak kerja. Bila kononnya bila nak kerja tu kita kerja kat office. Kak Yati ambil course urusan pejabat masa tu tau. Dan rupa-rupanya course yang Kak Yati ambil zaman tu itu adalah tahun terakhir course subjek tu dan dah tak ada lagi dah. Kononnya bila kalau Kak Yati cemerlang pengurusan pejabat tu, bila rezekinya, andai ada rezekinya habis belajar kan, Kak Yati cemerlang dan dapat bekerja sebagai setiausaha lah kononnya. Sebab subjek yang Kak Yati ambil zaman tu, pengurusan pejabat memang lebih kepada pejabat. Subjek yang kalau sambung belajar dia pergi jadi sekretari tau, setiausaha. Sebab ada subjek terengkas, bahasa Melayu ni terengkas, bahasa Inggerisnya shorthand. Kak Yati pun tak sangka tau Kak Yati boleh belajar subjek tu. Dia macam tulisan cacing-cacing. Kalau ada siapa yang tengok video Kak Yati ni dan sama batch dengan Kak Yati, korang komen lah. Kot kita ada geng kan, kalau korang ada simpan lagi buku teks terengkas tu. Sebab tahun Kak Yati tahun last tau, jadi kita orang boleh dibenarkan bawa balik. Tapi Kak Yati bila tak ada ke. Lepas tu belajar subjek terengkas ni kan, kita macam ada simbol-simbol. Daripada simbol-simbol tu kita dengar macam orang baca berita kan, orang bercakap dengan kita, cakap-cakap macam wartawan lah. Agaknya wartawan kerja tu macam tu agaknya kan, dia terengkas shorthand. Shorthand. Lepas tu dia dah dengar orang cakap tu simbol-simbol tu kan. Lepas tu kita tengok balik kita punya tu, yang kita tulis-tulis simbol-simbol tu, kita terjemahkan balik dalam bahasa Melayu, bahasa kita lah. Kalau bahasa periksa tu macam tu lah, kita akan dengar dia orang masa exam periksa kan, masa periksa dia akan orang kata bukakan audio orang baca berita kan, artikel. Lepas tu Kak Yati ni macam tersilap jalan. Sebaiklah perasan. Okey, sambung. Astaghfirullahaladzim. Dia kalau dah memandu sambil bercakap,
Okey, sambung Teringkas tu bila kita dah masuk exam masa time exam, dia